Okay, saya Lieutenant Commander Hadi Detail ni. Saya pegawai pemerintah kapal Diraja KD Ganyang. Home base saya di Kuantan lah. Mola 1, Tanjung Gelang. Okay, so far yang program untuk team building KD Ganyang, kita buat 2 hari 1 malam. Satu semalam kita check in dan kita dah habis hari ni. Untuk pengalaman paling manis, waktu kita orang buat Flying Fox event. And then jungle trekking, masuk hutan, paya bakau, semua sekali dah tahu cara nak cari lokang. Mana-mana yang generasi baru memang saya tak kenal tak apa itu lokang. So sekarang tu orang nak main lumpur, kenal dan cari sendiri macam mana nak masuk lokang tu sekarang. Okay, kami semua bekerja atas satu kapal. Maksudnya kalau kapal keluar ke laut, memang tak ada orang lain. Kami one team, atau kami one family. So spirit tu memang perlu kuat lah. That's why saya organisekan dengan Laguna Resort untuk kita orang buat team building untuk naikkan spirit sesama kita punya kru, termasuk daripada pegawai sampailah ada rank ke bawah. So kita nak create kita punya bonding tu lagi kuat lah, strong untuk kita berkhidmat dekat kapal nanti.